Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni kita nak buat vlog 24 hours makan kat The Soru Station. Ya Allah, lama kita tak makan The Soru. Actually, for this saya tahu The Soru ni macam ala-ala Burung Discovery je, tapi I rasa dia lebih cheaper. Tapi dia taklah sebaretkan dekat Bumi Discovery tu. So kita start dengan makan lunch. Sebab apa lunch? Sebab The Soru ni tak ada breakfast. Diorang start buka pukul 12 sampai pukul 12 pagi sampai 12 tengah hari sampai 12 malam. So pagi diorang tak buka. So kita start dengan lunch hour. Okay guys? Okay guys, Alhamdulillah kita dah sampai kat The Soru Station Outlet Petaling Jaya, Taman Medan. So kedai dia buka setiap hari daripada pukul 12 tengah hari sampai 12 malam. Tapi untuk hari Jumaat, diorang start buka pukul 2 sebab solat Jumaat. Okay, let's go. You all kena scan QR code ni untuk order. Kalau online banking boleh bayar dalam ni. Kalau card QR pay kena pergi counter. Dia ada dua counter atas dan bawah. Ingat pagi ni nak makan salmon, tapi tak ada salmon dah. Cik tiba-tiba makan salmon pagi-pagi ni kan. Tak ada salmon dah pula. Kita nak makan salmon.
Ya Allah guys, dah nak hujan lah. Oh my god. Hai guys, Alhamdulillah dah sampai. Hari pun dah nak hujan. Sebaiklah dalam 10 minit je dah sampai. Jom kita makan. Okay guys, kalau menu yang Jidin tengah screen record ni terlalu laju, korang slowkan video ni, okay? Actually dia ada dua lah, nak guna QR code menu macam Jidin ni ataupun nak physical menu. Physical menu you kena minta kat staff nak buku menu, nanti dia akan bagi. So korang prefer yang mana? The Soru ni ke ataupun murni Discovery yang Jidin biasa makan tu? Cuba komen. Tak ingat lah, biasa dia bagi lemon ke dia bagi limau macam ni guys? Cuba komen, jangan lupa. Kita ni pun dah lama tak makan fish and chip. Biasa kambing, tak kambing lembu, tak lembu ayam. So ikan ni memang jarang sangat nak makan. So dia lupa sama ada dia bagi lemon ke atau dia bagi limau untuk perah dekat ikan tu. By the way, korang tengok ni dia punya kentang besar-besar no. Kalah McD, kalah KFC, kalah McDonald, kalah NW. Dan jika nampak kentang tu ada macam kulit-kulit kentang. So means kedai ni dia orang kata DIY sendiri kentang diorang, homemade, bukan daripada frozen food.
Diorang ada bagi 2 sos. Satu black pepper sauce ni, ya Allah, pekat gila weh. Rasa black pepper ni memang sedap, masam-masam penuh dengan rasa black pepper, okey, tapi tak pedas, okey. So don't worry yang tak makan pedas dan cukup masin. Satu lagi dia bagi sos ni, tak tahu sos apa, dia macam ala-ala Thousand Island, tapi ada rasa macam cili-cili, tenggi-tenggi sikit. I rasa sesuai untuk makan dengan ikan dori ataupun fish and chip. Sebab apa? Biasa ikan kan ada jenis yang hanyir-hanyir kan. So bila dia makan tenggi-tenggi masam-masam tu, dapatlah mengcancelkan rasa hanyir ikan tu. Sos ni pun pekat, banyak tak kedekut. Korang suka makan ikan dori tak? Biasanya kalau ikan dori ni, Jidin pergi kalau ada kenduri-kenduri, biasa dia orang akan buat ikan dori ni masak oren. Sos oren sangkuit tu. And then dia buat ikan goreng dori tu, dia goreng and then letak sos sangkuit tu. Macam tu lah. Biasa ataupun dekat dinner kat buffet kat hotel-hotel. Tapi kalau dekat cafeteria ke kedai-kedai tepi jalan tu memang ada nampak ikan dori, tapi biasa Jin tak pilih pun. Sebab Jin lebih prefer ikan keli. Rasa ikan dori ni, ya Allah, dia punya crispy tu tak boleh bincang. Dia punya rempah-rempah tepung crispy tu memang sedap, cukup masin, cukup rasa. Dan ikan dori dia sangat lembut, sangat tender, sedap sangat weh. Cicah dengan tanggy sauce tadi tu memang love. Dan I rasa black pepper tu sedap, tapi untuk makan dengan ikan dori macam ni tak sesuai lah. Black pepper ni I rasa dia lebih sesuai kalau makan dengan lamb chop ke, chicken chop ke, beef chop ke, lagi sedap. Sebab biasanya kalau fish and chip mesti dia bagi tartar sauce kan, tapi kat sini bagi macam ala-ala Thousand Island yang lebih spice. Mujur set ni ada promo hari ni, RM8.80 je guys. Fish and chip mana nak dapat, bala gila. Portion ni pun besar, tak kedekut dengan kentangnya lagi. Memang fulfilling weh. Tengok guys, makan petang-petang ni sampai lihat pemandangan luar, memang love. Mac and cheese ni banyak sangat, Jidin tak lalu nak makan habis, so kita nak bawa balik rumah. Lepas isyak macam tu, kita sampai dekat Desoro lagi. Korang tengok guys, sebenarnya mashed potato ni unik tau, tak macam KFC punya. Sangat love, so creamy kan. Okay guys, Alhamdulillah tak menyesal weh kita pilih mashed potato dia. Mashed potato dia sedap, dia guna sos carbonara.
ada mushroom carbonara. Dia rasa dia seakan-akan macam mashed potato yang dekat Richie's Chicken tu. Siapa pernah makan Richie's Chicken, kan ada mashed potato dia kan. Dia punya sauce macam tu lah. Tapi yang ni lebih thick. Yang dekat Richie's Chicken punya mashed potato dia lebih cair-cair sikit, gravy kan. Tapi ni memang pekat gila, sebiji macam sauce carbonara yang ada dekat spaghetti tu. Love teruk dengan harga RM3 lebih ni. Sangat berbaloi, sedap pula tu. Untuk mashed potato ni guys, jadi dia bagi 10/10. So far my favourite food yang jadi order dekat The Soro hari ni. Love teruk sumpah, yang ni wajib try. Sangat-sangat recommended. Love teruk. I rasa you all dengan anak-anak you all mesti suka love sedap. Pasal parking, nak parking kereta memang susah waktu siang. Nak parking motor pun memang susah, kena selit-selit. Dia tak ada spesifik parking khas untuk motor. Nak tak nak you kena selit-selit lah, double park macam tu. So hati-hati ya. Next, kita nak rasa kita punya mixed grill special. Dari ada spaghetti, ada lamb chop, ada chicken chop, dan ada 2 jenis sos. Sos carbonara dan juga sos black pepper. Untuk spaghetti ni, jadi memang guna sos carbonara. Sama je sos carbonara rasa dengan mashed potato tadi. Sangat sedap. Dan portion spaghetti dia pun banyak berbaloi gila. Sangat creamy. Dalam sos carbonara tu ada mushroom, ada hotdog. Love teruk Bagi dia ni sos carbonara dia so basic macam carbonara spaghetti yang lain. Cukup rasa, cukup asin je, cukup rasa cendawan dia. Cuma lauk dia tak berapa banyak lah. Tak ada, dia punya mushroom dia tak berapa banyak sangat. Dia hotdog tak banyak sangat. Tapi kan datang dengan lamb chop dengan chicken chop. Cukup lah tu. Agak terkejut je dia punya portion lamb chop dia dengan chicken chop dia besar untuk harga RM19.90. Dapat spaghetti, dapat lamb chop, dapat chicken chop. Memang berbaloi lah kan. Luckily lamb chop yang dia dapat ni tak banyak tulang, tak banyak lemak dan senang nak potong. Sangat juicy dan tender. Dan rasa dia, ya Allah guys, memang sedap. Rasa kambing lah, of course lah. Sedap sangat, yang penting tak banyak tulang dan lemak. Sebab dia pernah review satu kedai dulu, dia punya lamb chop dia, ya Allah, banyak tulang, banyak lemak. Macam tak puas makan tau. Actually lemak kambing tu sedap je. Lagi-lagi kalau buat lemak bakar kan. Tapi kalau buat grill macam ni dia liat. So macam leceh. Dari segi tekstur, ayam punya lamb chop ni lebih senang nak potong, nak di-compare dengan lamb chop tadi. Dan lebih tebal. Okay. Tapi normal lah, kambing kan lebih mahal daripada ayam. That's why lah ayam tu lebih besar daripada kambing kan. Rempah dekat ayam ni lain macam. Dia punya masin dia tu addicted tau, ketagih, sedap sangat. Tapi kalau korang tanya Jidin antara lamb chop ke chicken chop, of course lah Jidin lebih prefer lamb chop. Kita ni peminat daging, tapi lamb chop kat sini sedap Kalau portion ayam macam ni kan, kita potong 2 buat burger, mesti sedap dengan sos black pepper dia pekat macam ni. Okay guys, Alhamdulillah, that's all buat kita one day one night in dekat The Soro Station. Macam mana korang? Okay kan? Dalam murah, portion besar, sedap pula tu. Laju servis dia. Guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Annyeong.